Guys, hari ni nak buat balik motor ni. Bagi kat anak pakai. Macam ni. Enggak. Ni dah nak. Ni. Tengok. Ayo yo. So kita buka bawah ni. Tengok apa yang ada. Battery out. Belakang ni pun pecah. Ya. Buka dulu kabel set. Panjang cerita dia guys. Aduh, kabel set pun berderai dah. So kita dah buka. So carburetor pun ada leaking. Jadi kita gam. Okay, nak tengok kat mana ada leaking lagi. Cover pun berderai. Tengok ni pun goyang apa benda lah. Punca leaking guys. Habis tuti leaking. So leaking kat ni kot. Right, sudah bogel. Satu kedai buka lah. Cover set ni ingat nak kena beli lain lah. Set. Penat. Poket sampai licin. Apa dia pakai So dah tengok. Terbaik. Macam mau bikin. Uyo. Tombol cuci. Mana punya pomen lah. Carburetor pun tak ada kunci. Main goyang. Tengok. Baik, kita dah keluarkan carburetor dia. Leaking merata guys. Nanti kita gam. Carburetor baru ni. Ambil dia macam ni. Siap ada ni dia. Benda ni. Cover set punya spacer. Kita dah buka ni. Depan goyang. Dia cek skru lagi. So pump brake pun kita dah buka. Okay. Brake pad. Brake pad masih lagi tebal lah. So dah cek bracket dia. Okay. Bracket dia ni. Dia punya bush. Kalau tak ada. Dah dapat barang. Sikit-sikit. Bateri. Kita cuci dulu guys. Minyak. Alright guys, kita dah basuh. Bersih sikit lah. Alright, kita nak pasang minyak punya ni dulu. Okay, pump tuti punya kabel dulu. Pump tuti kita pakai Yamaha punya panjang Harap-harap okey kot. Tak ada yang Suzuki, sama je sebenarnya. Okay, pipe tuti kita dah pasang semua. Dah buat cabang dia, dah okey. Semua baru guys pipe tuti. Alright, dia tutup lah. Okay guys, kita dah servis carburetor. Saya tak ambil gambar ni. Kita dah cuci lah. Okay, right. So kita dah pasang carburetor dulu. Sementara tuki pump tuti tu ring, kita pasang carburetor. Sebelum tu kita pasang ni siap. Lagi mudah. Okay, pasang dia punya ni. Okay, siap, pipe tuti siap. So ni. Okay, sprocket dah pasang. Okay, kita tukar getah ni. Okay, sprocket. Okay, sprocket dengan rantai. Kita dah tukar baru. Right. Sekarang ni kita nak tukar dia punya ni pula. Okay guys, kita beli lain. Bawa rosak lah. Okay, atas kita siap pasang. Terus sekarang kita tukar bawah lah guys. Sudah baru guys. Kita nak bleeding, kita beli minyak. Kita basuh sikit begini. Okay, lagi kita touch up lah. Kita nak start pasang cover set lah. Proses lampu ni tengok signal tinggal satu skru. Bawah ni pun dah tak ada. So kita ada beli signal baru lah. Kita nak pasang signal baru. Ini kita tak dapat stok Kita cari tak ada. Kena goyang. Kita jam je lah. Dan kita buat baru. Set. Dia mai tak apa nak fix. So kita kena cari tato. Okay, lampu lah kuning sikit. Okay guys, dah siap tato. Kita buat skru bawah tu. So dah tak goyang. Dah pasang kabel P. Nak adjust ke depan pak. Kita dah pasang magat. Kita tak apa nak cun dah. Lapik belakang sikit. Sebab dia punya pipe kita dah tukar kan. Cun-cun je kita setting. Right, terpaksa pakai plank lama lah.
Supaya RGB ni tu tak boleh masuk sebab kita tak ada bracket ni. Kita cari lain, kita pasang ni dulu. Alright guys, settle. Tinggal nak tanam stiker je. Alright. Sekejap. Okay. Okay guys, siap. Tanam stiker. Sekejap kita tengok benda lain pula. Spray exhaust kah. Bye guys, siap. Okay guys. Selesai guys. Bukan nak kepak je. Okay guys, tinggal tukar karbon je. Ni kita nak repaint balik sebab tak ada. Yang lain alright lah. Okay, belah sini pun dah clear. Alright. Ni trademark lah guys.